Assalamualaikum and good morning fellow travelers. Hari ni kita dekat pantai, tapi bukan pantai laut Oh brother, this guy stinks. Right, let's go. Bismillah. Hari ni kita upgrade sikit. Okay. Hari ni kita pakai kasut trail 910 Matterhorn 2.8. Kasut ni member yang bagi. Dia ada kasut lebih yang dia tak pakai, so dia bagi saya lah. Right, so sekarang dalam perjalanan ke Lata Berembun. Lebih kurang 1.8 hampir 2 kilo lah. Berdasarkan toko yang saya baca, jalan nak ke Lata Berembun tak ada pacak sangat, just banyak jalan jauh je lah. The real challenge ni masa dekat Gua Kambing. Yang tu kena lutut bertemu dagu sekejap situ. Dekat je Gua Kambing dengan Peak, cuma dia pacak. Alright, so dalam 15 ke 20 minit trekking akan jumpa tak sungai ni lah. Jadi kalau tengok dekat bawah tu, Masya Allah, cantik tau dia punya sungai. Tu dia, macam saya cakap tadi lah, dia pacak sikit je. Pacak sikit je, tapi jalannya banyak landai. Sampai atas dah landai. Dah sampai Lata Berembun. Memang 2 kilo lah Lata Berembun. Alhamdulillah, air dia nampak clear lah. Okay. Sebab tak hujan, so memang nice lah untuk beriadah kat sini. Alright, so lepas kita menyeberang Lata Berembun, kita akan pacak sikit untuk ke Gua Kambing. So pace biasa, pace berjalan lah. Pace berjalan non-stop, setengah jam, bawah setengah jam boleh sampai Lata Berembun. So sekarang ni kita nak ke Gua Kambing. Lebih kurang 2 kilo juga, tapi agak pacak sikit lah. So lebih kurang dalam 400 meter sampai Gua Kambing. Last stretch lah, one stretch. So lebih kurang 45 minit daripada Lata Berembun sampai ke Gua Kambing lah. Okay. 45 minit, sejam, gantung pace. Okay. So kat sini lah korang top up makanan. Okay, makan apa yang patut. Lepas ni akan terus macam atas. Okay.
So hari ni saya tak bawa ration, tak bawa barang nak masak. So saya tak ada nak push sangat. So far okey lah. Kita sepak sikit. So jalan lah. Ni saya beli masa Chapman 6 hingga 1 je. So nanti korang dah sampai Gua Kambing, jangan pergi straight straight ni tak ada jalan. Masa saya first time saya salah masuk. Okay, korang masuk kanan, sorry kiri. Yang ni dikira last photo point lah. Okay, sebab dekat Berembun sampai ke crash site, setahu saya tak ada water point dah. Alright, so kalau nak air ambil siap-siap kat sini. Ok, masa untuk lutut bertemu dagu. Alright, bismillah. Bye. Bon. Never. 5 km? No. Never. Who should join on? Tell your friends. Join the Penang Bridge. No. I'm afraid my knee cannot take it. Alright, so 2 jam 10 minit sampai ke Gunung Berembun. Okay, sini crash site lah. Crash site ni dia macam permatang, macam Dragon's Back. So gitu je lah. Pacak tu sikit je lah. Okay, kita chill-chill jap. So sampai tadi dalam 9.35, lebih kurang 2 jam lah. 10 minit tadi dah termasuk rehat. Sekarang nak ke crash site, lebih kurang 45 minit, 1 hour lah. Tengok pace. Okay, sini kita tak rehat lama lah. 5-10 minit terus shoot. Nanti balik dari crash site baru ya? Dah balik crash site baru boleh lepak sini lama sikit kan? Tapi lama sangat tu tak lah. Okay, sebab nak try mandi jap kat Latar Berembun tu, InsyaAllah lah kalau tak hujan. So nanti sebenarnya kalau dah balik sini pukul 12 lebih, 11-12 lah. Memang dah ramai lah sini, pack gila. Hari tu nak duduk pun tak boleh. So tengoklah macam mana. Jom. So dekat Peak Berembun tadi tak ada view lah. Okay, memang dia just tanah lapang. Okay, tapi on the way ke crash site dia ada satu macam open view lah. Dia dikira campsite lah juga. Boleh tahan luas jugalah area tu. Tak jauh pun, dalam 10-15 minit macam tu. 6-9 minit sampai tempat open je ni. Another 1.5 km. Lagi setengah jam. Kalau lari boleh lah. Abang ini boleh? Abang ini boleh? Tu boleh. Dia boleh lah. So ngam-ngam around 50 minit juga lah sampai sini. Okay, let's go.
Tengok berapa lama sampai. Sekarang pukul 10. Maybe 10.30 lah. 10.30, 10.35, 40 something. InsyaAllah sampai. Alright. Ya. Ya. Baik guys. So dah sampai ke junction Gunung Telapak Uruk. Tutup So crash site, kena turun bawah tu lah. Tak sampai pun 100 meter. Tapi curam lah. Sampai sini 10.35. Ngam-ngam. Setengah jam je. This is not strong. You gotta take that. Shouldn't take time. How to check? Kidney strong or not strong? There's a rating called E. So much about you, girlie. Really? Yeah. Yeah. Kalau tengok dari sini, Clean the plane for us. langit dah gelap. Agak gelap. 7:30. So tak sure lah kalau hujan ke tak. Kalau hujan, terpaksa all the way turun lah. What time you got here? Jadi tengok-tengok ni macam passing by je lah. Harap-harap passing by je. Not a speed. Kata இருக்கும். அது போயிட்டு வர போறீங்க. Uh, 12.40 40 minit turun. Lambat sikit. Ya. 5 minutes. Pergi mandi boy. Alhamdulillah cuaca cerah. Tadi passing cloud je. Kalau tengok sekarang ni panas terik tau. Sedap ni mandi. Mantap. 1.5 jam. Right, so alhamdulillah sampai ke Data Berembun 1.5 lagi 25 minit turun. Terendam. Lama tak pergi sungai. Sekarang pukul 1.50. Jadi kurang 2.10 atau 2.15 sampai parking ni. Cuaca cantik lah. Cuaca cantik. Cerah. Ni hasil buah tangan hari ni. Kalau ikutkan banyak lagi kat tebing-tebing ni. Celah-celah tebing ni banyak lah. Tapi jangan risikokan dirilah. Ambil mana yang dapat capai je. Alright. Okay.
sampai ke pintu rimba. 2.5 45 minit juga dahsyat. Alhamdulillah. Langit pun dah start gelap. Dah nak hujan-hujan lah. Sodak ni balik layan hujan. Okay. Okay guys, setakat ni saja penggambaran kita di Berembun dan crash site. Okay. Jumpa lagi di ekspedisi seterusnya. Okay.